Pusing Malaysia 3 hari 2 malam dalam bajet RM500. Nama pun warung tepi sawah. So tak sah lah kalau kita tak lipi dekat dengan sawah bai satu hidangan ni. So that's why lah dia jadi Tasik Timah Tasuh. Kangak Street Art 2.0. Geng, portion dia memang agak besar lah untuk RM6. Bilik yang simple tapi sangat comfortable. Selamat pagi geng, lah ni aku duk ada dekat stesen bas Kangak. Hari ni aku nak start satu siri baru lah. Pusing Malaysia 3 hari 2 malam dalam bajet RM500. So dalam siri ni kita nak explore setiap negeri dekat Malaysia satu persatu. So negeri pertama kita adalah Perlis Indera Kayangan. So jom kita start Perlis ni dengan bandar Kangak penuh dengan sejarah dan meriah. Jom geng. Geng, destinasi first kita untuk sarapan adalah warung tepi sawah 2769. So tempat ni cukup viral dekat Perlis sebab dia punya pemandangan bendang yang menghijau tu. Viral tak viral, hampa tengok kereta berapa banyak kat sini. Masuk lagi. Kedai ni kalau hampa nak tahu dia buka setiap hari kecuali hari Isnin daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari sahaja. Okey, kita nak masuk dalam kedai ni. Ramai gila weh. Crowded pagi-pagi pukul 8.30. Warung tepi sawah ni lepas makan tu, kalau hampa nak mai tengok benda-benda ni dengan lagi dekat lagi, boleh je area ni. Nama pun warung tepi sawah. So tak sah lah kalau kita tak lipi dekat dengan sawah bendang ni. Jom. Saya dari nak mai ke Perlis satu hari ronda tak. Pek ngah ni kalau hampa nak tahu ni adalah lempeng tradisional orang utara yang buat daripada tepung gandum, kelapa parut, ayak dengan garam. Memang sedap. Kena elok lah kalau kita cecah dengan gula ikan kembung ni atau ikan temenung. Beli tutup baju dan seluar balik singgah. Jom rasa weh pek ngah ni. Kita rasa pek ngah sahaja dulu. Ada rasa kelapa sikit tapi tawak. Tapi kita try satu hidangan ni. Sebab pek ngah ni berlemak. Bila kena dengan kari yang pedas, lepas tu dengan pekat kari ni, dia memang rasa dia unik lah. Memang kena enjoy. Wajib cuba kalau hampa main sini. Jom. Kenyang perut, sedap hati. Tapi sebelum kita belah pada tempat ni, kedai ni dia ada 2 tingkat tau. Kita tengok view daripada tingkat 2. Okey weh. Jom pergi tempat seterusnya. To the next place. Geng, hampa tahu tak apa nama tasik kat belakang aku ni? Tasik Timah Tasuh, destinasi kita yang seterusnya. Tasik Timah Tasuh ni kalau hampa nak tahu, dia adalah satu hidden gem dekat Perlis. Tapi aku rasa dia dah bukan hidden gem dah. Semua orang dah tahu dah ni satu tempat yang famous dekat Perlis. Wah, view dia dengan bendera Malaysia kita. Oh, dah tak lepi dah. Dah ada warning. Tapi view ni cukup cantik, cukup menarik. Geng, hampa tahu tak tasik ni dulu tak ada kat sini tau. Tasik ni tasik buatan. Nama dia pun adalah gabungan daripada 2
nama kampung yang tenggelam masa mereka buat empangan kat sini. Kampung Timah dan Kampung Tasuh. So that's why lah dia jadi Tasik Timah Tasuh. Geng, tempat ni memang best. Tapi aku saja sampai main waktu senja atau waktu petang weh. Sebab lah ni aku main pukul 10 lebih ni. Walaupun berangin tapi panas teruk weh. Matahari duduk atas kepala aku. Tengok. Kat sini ada juga resort weh. So siapa yang nak stay dekat sini, dipersilakan. Tasuh Lake Resort. Boleh check lah. Aku tak stay kat sini. Batu Pahat ada taman ulak, kolam pelik banyak ikan bakar, Sungai Padang terui Sungai Bombang, Sungai Baru ikan tambun tulang. Belanja Cafe ni landmark untuk kita punya next destination. Sebab kalau hampa cari kat Grab, Kangak Street Art 2.0 ni memang hampa takkan jumpa. Yes, betul. Kita punya next destination adalah Kangak Street Art 2.0. Kalau hampa jalan-jalan dekat Kangak kan, jangan lupa singgah tengok Kangak Street Art 2.0. Tempat ni weh, bukan sekadar dinding lukisan, tapi penuh dengan cerita orang-orang Perlis. Dia ni walaupun satu lorong kecil je, tapi setiap dinding dia penuh dengan mural warna-warni weh. Setiap satu ada maksud tersendiri. Aku rasa artis-artis yang buat mural ni, mereka adalah hati mereka mesti mereka nak hidupkan suasana pekan Kangak. Biar orang mai sini, mereka rasa macam mereka balik kampung. Kangak Street Art 2.0 ni bukan saja cantik geng, tapi dia bawa nafas baru untuk bandar kecil ni. Seni jalanan ni bukan je sekadar lukisan. Dia gambaran jiwa dan hati rakyat Perlis. Kalau hampa nak mai Kangak, jangan lupa singgah sini. Boleh ambil gambar, entrance pun free. Bila hampa terfikir pasal laksa Perlis ni, inilah tempat hampa kena mai. Laksa Kak Su. Dia laksa beras buatan tangan dan segar. Jom masuk. Cuti hari Selasa. Buka 12.30. Geng, portion dia memang agak besar lah untuk RM6. So sekarang ni kita rasa laksa Perlis Kak Su. Memang berlemak kuah dia dengan bau ikan dia yang betul-betul attracting. Bau dia pun dah cukup lah nak bagi orang lapar. The best lah laksa Perlis ni. Jom. Kenyang makan ni, kita dah sampai untuk check in dekat hotel sebab masa pun dah time check in dah. So hotel kita pilih kali ni adalah Garden Inns Motel. Aku pilih ni sebab dia duduk tengah-tengah antara Kangak dengan Kuala Perlis. So senang lah kita nak travel around. Tapi kebetulan bila aku tengok area ni macam betul-betul develop punya area. Fast food ada dekat sini, A&W ke, Subway ke. Depan ni di Ciamo Coffee pun ada. Tak susah lah kalau kita lapar. Senang kata macam tu lah. Okey, sekarang kita masuk dalam hotel. Pukul 1.30 kita cuba minta untuk check in awal. Staff dia cukup friendly, baru settle check in. Lah ni pukul 1.30 ada lagi almost 1.5 jam ke untuk time check in. Tapi dia bagi aku masuk awal. Bersyukurlah. Geng, bilik yang simple tapi sangat comfortable.
Just nice for solo traveller. Bantal lagi test tengok. Oh, okay. Gebu. Nice. Towel. Tempat paling penting ni. Ni kalau bersih, pas lah semua. Okay, heater ada. Penting. Sangat bersih tandas dia. Wow. Memang satu pilihan yang bijak lah aku pilih Gardens Inn Motel ni. Sebab dia ada semua fasiliti, bilik dia simple and clean and comfortable, and tempat dia pun strategik. Geng, aku dah rehat kejap. So masa untuk kita pusing balik, jom.